Rumah yang hampa nak tengok ni 5 minit lah daripada Tol Gurun. Rumah ada berstory di Taman Permat Utama Gurun. Jom check it out. Rumah ada berstory terletak di Taman Permat Utama Gurun berkawasan 1540 square feet. Ini dia punya laman dia boleh masuk 2 biji kereta dekat sini. Okey, pintu masuk dari sini. Okey, jom kita tengok dalam. Di sini geng, dia punya ruang tamu dia. Ruang tamu dia besar standard macam ni lah. Okey, basic unit. Rumah ni masih basic unit lagi. Dan di sini bahagian kitchen dia. Yang best rumah ni, dia ada penghadang antara ruang tamu dan kitchen. Ada privacy. So sini kitchen dia memang kena buat balik. Basic unit. Belakang ada ruang lagi. Okey, tak besar tapi ada ruang lagi sikit. Ini toilet belah bawah. Ini toilet, ini bilik. Bilik ni boleh buat bilik untuk parent hampa. Bilik ni boleh masuk double bed lah. Okey, bilik parent ke, bilik bawah, bilik store ke, terpulang pada hampa. Dan di bawah sini ada satu ruang untuk siapa yang tahu boleh tutup ni, pintu ni boleh buat store kat sini bawah ni. Pun boleh juga. Jom kita tengok atas. Okey geng, bagi atas ni ruang dia tak besar sangat dekat sini. Selalu setengah terrace dia ada ruang besar dekat hall atas ni. Tapi ruang dia kecil dekat sini. Dan ini bilik utama dia. Bilik utama dia besar. Memang besar. Okey, dia luas. Ini boleh masuk king bed. Bahagian sini yang boleh tambah built-in wardrobe dekat sini. Ini balcony dia. Balcony dia apa nak buat tempat nak lepak-lepak santai pun boleh, tempat sidai baju pun boleh, nak extend pun boleh. Ini toilet dia. Jom kita tengok bilik seterusnya. Okey, ni bilik ketiga. Kecil sikit, boleh masuk single bed kuasa. Ini bilik anak-anak pun memang cukup dah. Dan ini toilet yang link antara bilik ketiga dan bilik kedua. Dan ini bilik kedua ni besar. Ini besar. Ini kalau hampa buat bilik anak hampa mungkin 2-3 orang kat sini pun boleh letak double bed ke, memang muat. Dan geng, harga. Berapa harga orang nak jual? Harga orang nak jual RM350,000. Rumah ni sesuai dengan siapa? Yang ada family, yang kerja mungkin dekat Sungai Petani, rumah nak cari rumah belah-belah Gurun ni, ataupun yang kerja belah Alok Setak, kerja belah Pendang, sesuai rumah ni. Sebab apa? 5 minit lah daripada Tol Gurun. Jadi geng, jangan lupa dapatkan info lebih lanjut, kontak Pasar Luar Tanah. Halo sampai jadi.